Dengan luas ni, nak ambil kereta boleh parking kat sini. Okay, jom masuk, kita tengok rumah Philip ni. Kita nak bagi TV sebesar ni, sofa, set sofa dengan meja makan komplit. Dan ada beberapa barang lagi kat sini yang kita perlu tunjukkan kat awak. Okay, rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Semua fully renovate. Sebelum kita pergi tengok bilik-bilik tu, kita pergi ke dapur dulu. Kat dapur ni ada kitchen cabinet. Kita ada bagi kuku, ada sinki yang cantik. Ini ada tirai semua ada. Dan kita ada dapur di sini juga fully dah buat oleh owner. Lepas ruangan kitchen, kita ada ruangan laundry di sini. So kita ada mesin masak dengan dryer. Sesuai untuk si rumah setiap awak, tak perlu tutup aurat kerana ruangan ni dah tertutup. Ruangan ni letak di sebelah kitchen. Ada aircon dan sesuai untuk tetamu dan juga warga rumah yang tak larat naik tangga. Bila bawah kita pergi tengok bilik master dan bilik lain. Space master bedroom. Master bedroom ni ada terbahagi kepada dua. Ruangan tidur dan juga ruangan kerja dan juga ruangan untuk bersiap. Kita ada wardrobe dan juga bilik air kat sini. Kita tengok. Bilik air pun kita boleh beli lagi. Kat sana kat sini pun boleh bucuk air. Dah bahagian kedua bilik. Ruangan tidur saja. Kita ada aircon, kita ada TV, kita ada meja solat. Semua dah luas lah. Dari sana sampai ke sini pun lagi ni boleh lagi. Kita ada view bonus round. Untuk bilik ni adalah lebih bersantai kat ruangan luar ni. Sampai tengok jiran-jiran lalu lalang. Masuk ke bilik nombor 2 dan nombor 3 pula. Seperti biasa, bilik ni komplit. Ada katil, wardrobe dan juga aircon kat sini. Apa sejuk lah. So, memudahkan cara, kita masuk dulu lagi bilik air untuk bilik nombor 3 pula. Sama juga bilik nombor 3 ni. Ada katil, aircon dan wardrobe. Lagi ada ekstra di sini. Ada tempat sampaian dan juga tempat healing kat belakang. So, bilik nombor 3 ni kena ajar sikit lah. Sedang kain. Okay. Rumah saya besar, kalau barang banyak, tapi tak boleh. Kita nak kat mana kan? So,